Akhirnya kami sampai ke Bukit Holbun, salah satu permata indah di kawasan Danau Toba. Perjalanan panjang dan berliku terasa begitu berbaloi apabila kaki ini menjejak ke puncaknya yang tenang dan menawan. Dari atas bukit ini terbentang pemandangan Danau Toba yang luas bak lautan biru. Kita nak mula pendakian Bukit Holbun ke atas sana tu. Tiket masuk RM50,000. Jadi parking motor RM5,000. Jadi 3 orang ni RM15,000 lah. Okey, baik. Bukit Holbun dikelilingi oleh perbukitan hijau yang memukau pandangan. Angin sejuk yang bertiup lembut membuatkan suasana di sini terasa damai dan menyegarkan jiwa. Subhanallah, keindahan alam ciptaan Allah di sini sungguh luar biasa. Dikenali juga sebagai Bukit Teletubbies oleh penduduk tempatan kerana bentuk bukit-bukitnya yang bulat dan beralun. Bukit Holbun terletak di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Kawasan ini telah berusia ribuan tahun dan merupakan sebahagian daripada kawasan kederang gunung berapi Purba Toba yang terbentuk akibat letusan besar sekitar 7,000 tahun yang lalu, antara letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah bumi. Nama Holbun sendiri berasal daripada bahasa Batak yang bermaksud tanah tinggi yang melengkung, menggambarkan bentuk semula jadi bukit ini. Penduduk sekitar percaya bahawa kawasan ini dahulu menjadi tempat pengembala tenakan dan juga lokasi upacara adat suku Batak. Kini Bukit Holbun menjadi salah satu destinasi pelancong yang paling indah di Danau Toba, terkenal dengan lokasi terbaik dan untuk melihat matahari terbit dan terbenam sambil menikmati panorama luar biasa yang terbentangkan keagungan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kerana setia bersama kami dan kita jumpa lagi di next video akan datang. Bersama kita terbiak dapat kesejati di jalan dakwah yang suci, takkan pernah surut walau terbentang duri, karena Allah lah tujuan kita.